Tasik Kenyir Istana Bawah Air. Naga dan bandar yang ditenggelamkan. Orang kata bawah Tasik Kenyir ni, ada istana, ada naga, ada ikan besar macam manusia. Tapi betul ke semua tu? Kalau anda pernah dengar cerita Tasik Kenyir, biasanya cerita dia bukan pasal tasik cantik. Tapi pasal istana bawah air, naga yang jaga tasik, ikan besar saiz manusia, bunian yang tinggal di pulau tertentu. Bunyi macam cerita dongeng, tapi peliknya, cerita ni datang dari ramai orang, bukan seorang dua. Cerita-cerita yang orang tempatan selalu sebut. 1. Naga Tasik Kenyir. Ada orang cerita, nampak bayang besar bergerak bawah air tiba-tiba berolak walaupun cuaca tenang. Sebab tu ada yang percaya, tasik ni ada penunggu besar. Realitinya, tasik ni sangat dalam di beberapa kawasan pergerakan ikan besar dan arus boleh hasilkan ombak pelik. Tapi bila tengok air bergerak tanpa sebab jelas, memang mudah orang kaitkan dengan naga. 2. Istana Bawah Air. Ni antara spekulasi paling popular. Cerita orang lama. Dulu ada tempat besar sebelum air naik bila tenggelam. Orang bayangkan istana. Hakikat sebenar, memang ada kampung dan struktur lama tapi tiada bukti istana diraja. Namun bila bangunan lama tenggelam, imajinasi manusia memang laju. 3. Ikan saiz manusia. Nelayan tasik pernah cerita. Ikan sangat besar, bayang hitam bawah bot, tali pancing putus. Fakta, Tasik Kenyir ada ikan besar seperti toman dan tapah saiz boleh jadi luar biasa sebab tasik luas dan kurang gangguan. Bila ikan besar lalu bawah bot kecil, mata manusia boleh tambah saiz tanpa sedar. 4. Bunian dan pulau larangan. Ada pulau yang orang tempatan elak. Tak bermalam, tak buat bising, tak ambil apa-apa. Orang lama kata, pulau tu ada penghuninya. Secara logik, pulau terpencil, haiwan liar, faktor keselamatan. Tapi sebab ia sunyi dan terpencil, cerita bunian terus hidup sampai hari ini. Sekarang kita masuk fakta sebenar. Semua spekulasi ni jadi kuat sebab satu benda. Tasik Kenyir ialah tasik buatan manusia. Tasik ni terbentuk selepas pembinaan empangan Sultan Mahmud pada awal 1980-an. Bila empangan ditutup, air naik. Kawasan luas tenggelam. Kampung, rumah, kebun, surau dan masjid lama ditinggalkan. Ini fakta sejarah, bukan mitos. Kenapa cerita misteri mudah hidup di Tasik Kenyir? Sebab, kawasan luas dan sunyi, banyak tempat lama ditenggelami, ada sejarah perpindahan manusia. Bila tempat ada sejarah hidup, kemudian jadi sunyi dan tenggelam, cerita mistik memang mudah berkembang. Rumah dan masjid lama, betul ke masih ada? Jawapan jujur, tapak dan struktur asas masih ada. Tapi tidak kelihatan kecuali paras air turun. Kadang bila musim kemarau, sisa bangunan, tiang lama, kesan tapak, pernah dilaporkan muncul. Jadi, semua cerita tadi palsu? Jawapan paling adil, bukan semua palsu, bukan semua betul. Kebanyakannya tafsiran manusia terhadap tempat bersejarah. Tasik Kenyir bukan kosong. Ia cuma menyimpan kisah lama di bawah air. Bila tempat ada sejarah, dan sejarah tu tenggelam, misteri memang akan timbul. Tasik Kenyir bukan seram sebab hantu, tapi sebab kenangan manusia yang ditinggalkan. Tasik Kenyir hari ini nampak tenang. Air dia diam. Pulau-pulau nampak cantik dari jauh. Tapi bawah permukaan air tu, pernah ada rumah, pernah ada kehidupan, pernah ada manusia yang dipindahkan. Jadi persoalannya, adakah cerita naga, bunian dan istana bawah air ni sekadar imajinasi manusia atau bayangan memori tempat yang pernah hidup? Bila nelayan nampak bayang besar bawah bot, adakah itu cuma ikan gergasi atau mata manusia yang tersalah tafsir dalam tasik yang luas? Bila orang rasa kawasan tertentu sunyi lain macam, adakah sebab ada sesuatu atau sebab sejarah tempat itu sendiri? Dan satu soalan yang paling berat, bila sesuatu tempat ditenggelamkan bersama kenangan manusia, adakah ia benar-benar menjadi kosong atau sebenarnya kita saja yang tak nampak apa yang masih tinggal? Tasik Kenyir mungkin bukan menyimpan makhluk, tapi ia pasti menyimpan cerita yang belum
Habis diceritakan.